وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وهو حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu dalam satu majlis ilmu, dan pada pagi ini kita akan bicarakan tajuk pedoman Al-Quran buat wanita. Iman dan pembentukan peribadi. Mula-mula sekali saya nak bawa ayat suci Al-Quranul Karim yang menyatakan bahawasanya Al-Quran ini pedoman. Itu surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra. Inna, sesungguhnya, hadzal Qur'an, Quran ini, yahdi, memberi pedoman, petunjuk, lillati, kepada jalan yang hiya aqwam, jalan yang paling lurus. Jadi Quran ini boleh jadi pedoman kepada jalan yang paling lurus. Baik. Dan Quran ini juga tugasnya seterusnya Allah Taala sebut wa yubashshirul mu'minin. Dan Quran ini memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa sifat orang beriman? Alladzina ya'maluna as-salihat, iaitu yang ya'malun, mengerjakan, as-salihat, perkara-perkara soleh. Anna lahum ajran kabira, bahawasanya mereka akan dapat pahala yang besar. Jadi Quran ini memang pedoman. Sebab Allah bagi tahu. Jadi kita ni kalau ada apa-apa masalah, tengok Quran cakap apa, baru selesai. Ni duduk fikir dengan otak sendiri, tak selesai masalah. Apa masalah berlaku? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih pandangan pada apa-apa masalah, farudduhu ila Allah, kamu rujuklah apa Allah bagi tahu, war rasul, dan apa yang Nabi bagi tahu. Baru selesai masalah. Sekarang banyak masalah yang berlaku kan kat muka bumi ni. Masalah situ, masalah sini. Nak selesai je dah, rujuk Al-Quran. Quran cakap apa? Buat aja. Sampai orang Melayu ni alhamdulillah dia percaya sungguh dengan Quran, tapi beberapa bab sahaja. Contoh kalau barang hilang, datang jumpa ustaz, macam mana nak baca Quran barang hilang? Ada orang tu hilang barang rumah, jumpa saja. Apa ustaz? Nak baca ayat apa ustaz? Saya kata bacalah Ya Latif 129 kali. Lepas tu Ya Nabi ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Abang jaya tu. Dia malam-malam kejap datang jumpa saya. Jumpa dah barang rumah saya ustaz. Dia percaya sungguh Al-Quran. Bab apa? Bab hilang barang kemas. Bab apa lagi? Dia percaya Quran. Pelaris. Cuba ustaz, nak berniaga ustaz. Ayat apa yang boleh baca? Tolong aku sikit. Ayat 1000 dinar ke? Dia tanya. Jadi tu baguslah, yakin tu betul. Tapi kalau bab-bab lain, tak berapa nak rujuk Quran. Ustaz, anak saya ni nak masuk universiti, nak ambil fakulti apa? Tak tahu mana satu nak ambil. Okey, dia tak cakap kat anak dia. Semayang istikharah, minta dengan Allah Taala. Nak ambil apa universiti, UTM ke, UPM ke, tanya Allah Taala, jangan tanya ayah tak tahu. Kan lembut sikit tu bunyi Quran. Ni kalau bab lain dia tanya cari ustaz. Kalau bab ni dia tak rujuk Al-Quran Karim. Satu lagi kalau bab hantu Quran. Kalau satu cari ustaz, cari Al-Quran tu. Tapi kalau bab zina banyak, tak tanya. Zina banyak, rakut banyak, tak tanya. Kalau tak tanya saja rakut banyak apa macam ni? Saya jawab Quran cakap macam ni. Innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Itu ada dalam Quran. Zina banyak macam mana? Tanya ustaz. Ustaz bagi tahu gini. Ada dalam Quran semua. Baik. Jadi Quran ini pedoman. Jadi hari ini kita nak ambil satu tajuk, pedoman Al-Quran tentang iman dan pembentukan peribadi. Okey, pedoman Quran pula. Ayat seterusnya. Zalikal kitab, itulah Al-Kitab, itu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada
keraguan padanya hudan, pedoman dan petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang bertakwa aja. Orang takwa dia boleh jadikan Quran sebagai petunjuk. Dan Allah Taala berfirman, wa ma min dabbah, dan tidak ada satu pun binatang yang bergerak fil ardi, di bumi, wala ta'ir, dan tidak ada pun burung-burung yatiru bi janahaihi, yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali semua binatang dan burung-burung itu dia berbentuk berkomuniti sama dengan kamu. Namanya burung pun ada masyarakat dia, binatang pun ada masyarakat dia. Lepas Allah Taala cerita tentang sains Quran, ini sains Quran ni. Allah Taala kata, ma farratna fil kitabi min syai', tidak aku tinggalkan sesuatu pun dalam Al-Quran, aku bagi tahu semua. Jadi apa masalah? Rujuk Quran, sebab Allah dah bagi tahu, dia bagi tahu semua. Cuma kita je tak ambil iktibar daripada Al-Quranul Karim. Habis. Jadi Quran ni sudah dapat satu kesimpulan, memang beri pedoman yang hebat. Barulah masuk Quran dan wanita. Terdapat satu surah yang dinamakan dengan surah An-Nisa dalam Quran. Hebatnya berapa. Tak ada surah Ar-Rijal. Lagi Ar-Rijal tak ada, An-Nisa. Orang perempuan kata hebat orang perempuan. Sampai ada satu surah cerita tentang An-Nisa. Orang perempuan kata, orang lelaki kata bukan hebat, banyak masalah. Lepas tu Tuhan turunkan sebuah Quran, sebuah surah tu dia tak cukup. 1, 2, 3 ayat tak cukup, kena satu surah baru cukup. Jadi orang lelaki kata banyak masalah, turun ke An-Nisa. Orang perempuan kata hebat, turun ke An-Nisa. Tak apalah, persepsi masing-masing. Baik. Lepas tu yang ni saya cari, tuan puan kena ambil. Bukan main susah lagi. Ingat senang ke? Bilang tu sebuah Quran saya bilang. Betul ke? Perkataan An-Nisa dalam Quran Allah sebut 23 kali. Perkataan An-Nisa ada alif lam 23 kali. An-Nisa maksud dia perempuan. Perkataan Nisa saja tak ada alif lam 5 kali. Oh, letih nak cari ni. Buka Quran sebiji-sebiji ke? Tak ada, dia ada ayat, dia ada satu program scan ayat. Oh, kalau tak mana boleh buka satu-satu cari bilang. Baik, 5 kali. Imra'atun perempuan juga. Berapa kali? 9 kali. Unsa pun perempuan juga. Min zakarin aw unsa, sekali. Dan niswatun pun perempuan juga, sekali. Ini maknanya perkataan-perkataan yang yang ada kaitan dengan perempuan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ada sebanyak, campur semualah kali itu. Ini cerita tentang wanita dalam Al-Quran. Jadi harap-harapnya kita dapat rasa lah, bila ada je perkataan nisa, itu merujuk kepada kita. Imra'atun merujuk kepada kita. Jadi bolehlah belajar bahasa Arab sikit hari ni. Imra'atun perempuan, unsa perempuan, niswah perempuan, nisa perempuan, an-nisa pun perempuan. Baik. Okey, kedudukan wanita dalam Al-Quran. Allah Taala cerita, man 'amila salihah. Man, siapa-siapa. Belajar bahasa Arab satu-satu perkataan. Amila, beramal. Salihan, soleh. Min, daripada. Zakarin, orang lelaki. Au unsa, atau perempuan. Orang buat amal soleh, tak kira lelaki ke perempuan, tak kira lah. Okey, syarat dia wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman. Apa Allah akan bagi pada dia? Buat amal soleh, lelaki ke perempuan, syarat dia beriman. Allah Ta'ala akan bagi pada dia, falanuhyiyannahu, ini janji Allah, maka pasti kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Orang perempuan ke lelaki ke yang buat amal ibadat, yang hidup baik, yang beriman, Allah janji dia akan beri kehidupan yang baik. Satu. Janji kedua, wala najziyannahum, dan Allah akan bagi kepada dia ganjaran, ajrahum, ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun,
dengan sebaik-baik ganjaran yang telah dia laksanakan. Ni. Jadi okey. Maka sungguhnya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Allah janji. Janji dia nak bagi kehidupan yang baik. Kalau orang belajar bahasa Arab, okey. Dia ada sini dua. Ni lam, dia panggil lamut taukid nama dia. Ni pun nun ni dia panggil nunut taukid. Apa dia lam taukid? Apa nun taukid? Lam penegasan, nun penegasan. Dua kali ditegaskan. Kalau orang beramal soleh, laki ke perempuan beriman, maka sudah pasti kami, yakni Allah Ta'ala akan hidupkan dia. Sudah pasti, confirm. Gitulah maknanya. Dia punya lam dengan nun taukid. Memang Allah Ta'ala akan bagi kehidupan yang baik. Sebab tu orang perempuan yang baik kan hidup dia relax, baik, dia anak pun baik, suami pun baik. Sebab apa? Sebab hidup dia baik. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu satu. Okey, hadis pula. Habis cerita apa? Quran masuk hadis. Hadis tentang wanita solehah. Ad-dunya mata'un. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah perempuan solehah. Jadi kalau dunia ni ramai perempuan solehah, cantiklah dunia ni sebab hiasannya baik-baik. Kan banyak hiasan. Zaman sekarang Masya Allah, tengok perempuan, kalau kat sekolah, kalau ramai. Sebab tu saya dulu pernah mengajar sekolahnya orang perempuan solehah. Tengok pakai tudung, Allah, cantik je sekolah. Datang sekolah nama you, yang solehah pun ada, yang tak solehah pun ada. Jadi dia ada beza, nampak? Perhiasan sekolah tu kurang terhias. Tak seperti waktu saya mengajar tahfiz. Mengajar tahfiz dulu buat perempuan, dia berpakaian serba hitam, semua jalan dengan akhlak yang baiknya. Masya Allah, tabarakallah. Nampak cantik sekolah tersebut. Budak perempuan sekarang pergi kawat kaki, pergi berlari, baju tengok lengan pendek. Hari Jumaat baru ni saya pun ceramah cerita tentang bukan sebab baju pakai lengan pendek tu yang dia lari laju. Bukan sebab tu. Sebenarnya saya pun nak sindir juga cikgu-cikgu yang pakai lengan pendek juga. Cikgu buat ada dia sakit hati semua. Baik, nak tegur. Sebab apa nak tegur? Sebab itu dosa, kan? Jadi saya sebagai seorang ustaz kat sekolah tu payah nak tegur. Kalau ada seorang sahabat saya ni, dia kuat. Sahabat saya ni dia kuat. Dia pakai kopiah kat sekolah. Cerita kopiah kat sekolah ni salah. Dia kopiah salah kat sekolah. Dia pakai songkok. Jadi kawan saya pakai kopiah. Kawan saya. Jadi pengetua datang, ustaz salah pakai kopiah. Salah, memang salah ikut undang-undang. Tapi saya pakai juga kat sekolah. Pengetua tak tegur, pakai. Kadang-kadang kopi hitam, kadang-kadang songkok, kadang-kadang kopi putih. Ikutlah, apalah. Tapi dari segi undang-undang salah. Etika berpakaian seorang guru salah. Jadi kawan saya ni, dia pakai kopiah. Pengetua datang tegur, ustaz salah dari segi etika tak boleh pakai. Pengetua dia tegur. Dia pun jawab, kopiah ni saya akan buka bila-bila masa. Sebab bukan wajib ke haram. Tak ada masalah. Cuma saya pakai kopiah ni, saya takkan buka kopiah ni selagi mana puan sebagai seorang pengetua tak tegur cikgu perempuan yang tak pakai tudung. Selagi mana dia tak pakai tudung, selagi itulah kopiah dekat pada saya. Kalau terus dia pakai tudung, songkoklah kepada dia. Sebab ini arahan biasa. Yang tu arahan Allah. Puan sanggup tegur arahan manusia ni. Arahan Allah puan tak apa. Puan tu maknanya pengetua perempuan lah tu. Tapi bukan kat JP kat lain. Betul, bukan kat JP kat lain. Jadi dia tegur itu. Tak berani pengetua tu nak tegur cikgu tu. Sampai tu dia pakai kopiah. Tapi orang prestasi je rendah je. Tu kekuatan yang ada pada seorang sahabat saya. Tapi tak ada masalah pun nak cerita. Tapi sekolah saya pakai kopiah. Pengetua pun tak tegur. Kalau dia tegur, saya kata tak apa, saya pakai kopiah hitam lah. Songkok lah. Sebab cikgu sekolah saya semua pakai tudung lah tu, tak ada masalah. Cikgu, maknanya itu gaya dia nak ubah. Dia dah tazkirah dah. Tazkirah dah dalam ceramah dia supaya pakai tutup aurat.
Tapi sebab tazkirah semata-mata yang dia boleh dengan lidah saja kan. Dengan lidah dia boleh. Tapi yang ada kuasa mengetua. Kenapa mengetua tak takut? Mengetua tak guna kuasa dia. Sedangkan dalam surat Pekeliling kat Johor ni dia ada 2 pekeliling. Kementerian Pelajaran satu lagi negeri punya. Negeri punya pegawai kerajaan yang bekerja di negeri Johor kena pakai tudung. Memang ada pekeliling. Dah tak nak guna Quran pun gunalah pekeliling tu kan. Dah takut sangat dengan Quran. Itulah masalah sekarang. Jadi itu yang boleh kita buat. Baik. Ini siapakah wanita solehah? Ni. Yang kat depan saya ni solehah belaka ni. Kenapa? Ni bukti dia. Kejap lagi saya sebut. Al-mar'atu solehah, perempuan solehah, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Apa maksud dia? Ni maksud dia. Perempuan solehah bila kamu memandangnya rasa gembira. Ni tengok sakit hati yang tak solat. Tengok sejuk hati. Yang kedua, bila disuruhnya dia patuh. Ini bila seorang suami melihatnya rasa gembira. Bila dia suruh dia patuh. Bila kita tiada dia menjaga maruahnya. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Inilah perempuan yang salihah. Bila disuruh, bila pandang sejuk hati. Sebab itulah kat rumah ni dia jadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Sebab apa? Suami tak seronok nak makan kat kedai tom yam. Sebab apa? Dia seronok tengok bini dia. Kenapa dia seronok tengok isteri dia? Sebab isteri dia isteri solehah. Balik rumah makan tom yam isteri buat walaupun kurang masam. Tom yam sedap lah tu lagi. Banding dengan tom yam kat kedai-kedai tom yam yang hebat. Kenapa? Kerana nikmat tengok isteri. Jadi kita perhatilah tengok suami aku ni macam mana. Sedap tom yam wakaf singgora ke sedap aku punya. Kalau sedap aku punya, okey, baik tu insya-Allah. Yang kedua, bila disuruh patuh. Yang ketiga, bila kita tiada, dia menjaga maruah. Ini perempuan solehah yang disebut oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perempuan juga merupakan penyebab fitnah pun ada. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwwan lakum, musuh-musuh bagi kamu, fahdharuhum, maka kamu kena berhati-hati. Boleh jadi musuh. Ada juga manusia yang yang isterinya menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan manusia yang waktu bujangnya datang masjid, bila kahwinnya tak dapat datang masjid. Sebab apa? Isteri takut kat rumah. Itu contoh-contoh isteri jadi fitnah. Jadi janganlah buat macam tu. Baik. Kemudian saya nak sebut kisah-kisah dalam Quran ni. Kisah perempuan ada ramai. Ini kisah Quran yang dia cerita tentang orang perempuan dalam Quran. Orang perempuan dalam Quran yang pertama, kisah satu, kisah Hawa. Sebut kita biasa Hawa tau. Sebenarnya eja Hawa ni Hawa. Nama Hawa ni belajar alifbatan dah. Tu eja nama sebenar Hawa. Hawa itu nama sebenar. Tu. Lepas tu dia ada satu atau waw. Tu sebenarnya eja Hawa. Ini nama siapa? Hawa. Dia pun tulis waw ya. Maksud dia hawa nafsu. Hawa nafsu maksud dia. Simpul waw ya. Jadi hawa nafsu. Sebenarnya Hawa, waw, alif, hamzah. Okey, baik. Siti Hawa, wanita pertama yang Allah ciptakan untuk menemani Adam, makhluk yang mampu mengemban amanah. Silap, tak ada G. Mana lain ni? Tak ada G, mana lain ni? Mana tentu aurat ni?
Betul lah. Makna lain, makna tak tutup aurat. Betul lah. Allahu Akbar. Okey. Saya sebenarnya ambil daripada internet, copy paste. Jadi dia ada N, dia tak ada G, tak ada G juga. Okey, mengembangkan amanah, memberi ketenteraman bagi para suami melalui pernikahan. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu iaitu Adam, wa khalaqa minha, dan dia cipta daripada Adam zaujaha, isteri Adam iaitu Hawa. Wa batha minhuma, maka berkembanglah daripada kedua mereka iaitu Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, lelaki-lelaki yang ramai dan juga perempuan-perempuan yang ramai. Jadi Allah Taala cerita perempuan pertama Siti Hawa. Yang kedua, cerita dalam Quran tentang perempuan Siti Sarah. Sarah isteri apa? Isteri Nabi Ibrahim. Wanita cantik yang pertama kali beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim. Dan wanita Siti Sarah ini disebut dalam kitab-kitab tafsir perempuan paling cantik Hawa. Paling cantik tu. Patut dah dia buat Hawa cantik. Sebab kalau buat Hawa tak cantik sampai kita tak tahu macam mana. Tak boleh sampai kita. Dia kurang sikit sampai kita ni tak tahu. Ini nasib baik dah Hawa tu cantik. Jadi kita ni okey lah juga. Betul tak? Oh, kalau Hawa tak cantik kita tak tahulah macam mana. Jadi Hawa perempuan paling cantik. Dan perempuan yang paling cantik di zaman Nabi Ibrahim nama dia Sarah. Sarah tu tahap kecantikan dia separuh cantik Hawa. Cantik Hawa lagi. Jadi separuh Hawa dapat kepada Sarah. Tu pun raja tengok Sarah ni, tu berkenan. Dia ada cerita dalam Sahih Al-Bukhari. Terus berkenan, dia nak goda Sarah, tetapi Siti Sarah ini diselamatkan oleh Allah, dan dia tak nak sampai dia berdoa kepada Allah supaya tidak digoda dan tidak dikacau, sehingga kan menyebabkan bila raja tu nak pergi pegang Siti Sarah, tiba-tiba tu raja tu macam kena rasuk. Dia kata ini bukan orang, ini jin. Cerita tu ada dalam majalah Sarusi. Ustaz Zahzan tulis dalam cerita bahagian pelik tapi benar. Buka balik Sarusi kat rumah tu. Lama dah beli dah. Mana cerita? Kalau orang apa saya tak ingat. Tapi belakang tu pelik tapi benar, tu cerita Sarah. Jadi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Sarah. Kisah ketiga, Siti Hajar. Hajar ni je macam mana? Belajar Jawi lagi ni. Sarah aja gini. Belajar Jawi tak betul. Ilmu. Sarah. Okey. Sarah aja dia gini. Sin alif ra ta. Itu biasalah. Sarah. Dapat anak letak nama Sarah aja betul. Gini aja dia. Dia pun letak nama anak Sarah, harapnya cantik macam Sarah. Insya-Allah cantik sungguh. Okey, akhlak punya cantik, nama tuan punya cantik. Hajar ni. Hajar macam mana? Hajimra, tu batu. Hajimra tu batu lah maksud dia, Hajar Aswad. Nama dia bukan Hajar. Itu. Itu. Hari ni tajuk belajar Jawi. Tak apa. Cantik. Akhlak cantik, tapi cantik Sarah lagi. Cantik Sarah lagi. Sarah suruh Hajar kahwin dengan Nabi Ibrahim kerana tak dapat anak. Maka Nabi Hajar pun kahwin. Bila dapat anak, dapatlah Ismail. Dapat Ismail, pergi bawa ke Mekah. Maka hebatnya Hajar punya kerja sampai disyariatkan haji, ada sa'i. Lari daripada bukit Safa ke Marwah, kerana kerja ini dibuat oleh seorang perempuan, nama dia Hajar. Ini kata hebat orang perempuan. Sampai ibadat haji diabadikan. Kerja Hajar ini sampai sekarang
kita buat, iaitu sa'i antara Safa dan Marwah. 3. Kisah apa lagi? Kisah Al-Quran tentang perempuan Al-Quran, Asiyah, isteri Fir'aun. Okey, seorang isteri yang salihah dan raja dan penguasa yang sangat kejam. Kesalehannya dan keteguhan imannya membuat dia ditunjuk oleh Allah untuk melindungi Musa waktu kecil dari perintah pembunuhan yang diserukan oleh suaminya sendiri, itu Fir'aun, kepada seluruh bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Okey, jadi Asiyah ni walaupun dia ini merupakan seorang yang bersuamikan orang yang jahat sampai mengaku jadi Tuhan, tetapi dia tetap dengan keimanan ini. Ini Asiyah. Sampai dalam maulid berzanji pun ada sebut Asiyah, walaupun kisah tersebut dinafikan oleh ramai ulama-ulama baru. Hadarat lailata maulidihi Asiyah wa Maryam, kan? Hadarat, telah hadir, lailata maulidihi, pada malam lahir Nabi. Siapa dia datang? Asiyatu, Asiyah. Siapa lagi? Wa Maryam dengan Asiyah datang. Lepas tu ulama-ulama kata masih Maryam dah wafat dah, Asiyah dah wafat dah, datang macam mana untuk membidan Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah itu dikritik oleh alim ulama. Habis nak baca juga ustaz, itulah sebab kita baca tak faham, tu masalah. Kita baca tak faham, baca je. Yang penting lagu tu lagu apa? Lagu apa baca maulid? Hijaz, Sopan? Saya pun tak tahu. Yang penting lagu tu betul. Padahal dia punya maklumat itu dipertikaikan oleh alim ulama. Baik, disambat, tak apalah, yang tu kita boleh cerita kemudian. Yang kelima, ibunda Musa, mak Nabi Musa. Allah Ta'ala cerita, falamma khifti alaihi fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu bimbang anak kamu ni, wahai ibu Nabi Musa, dibunuh oleh Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, kamu masukkan dia tu dalam bekas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada mak Nabi Musa supaya bagi kepada Nabi Musa susu kenyang-kenyang, bagi minum, bagi susu dulu sampai kenyang. Kemudian kalau bimbang, ambil Nabi Musa, letak dalam bekas, fa'alqihi fil yammi, letak dalam sungai, hanyutkan. Akhir sekali Musa itu kembali semula kepada ibunya. Kenapa? Kerana ibunya kuat iman. Allah bagi tahu gitu kat dia, dia tak tanya banyak. Letak dalam kotak, hanyutkan kat air. Dia tak tanya Allah Ta'ala, ya Allah, buaya besar, tak tanya. Ya, dia tahu Tuhan suruh dia buat. Dia tak banyak soal. Kita ni banyak soal. Tuhan suruh buat gini, dia banyak soal. Kenapa suruh pakai tudung? Bukan kepanas? Itu soal dia. Tak usah banyak soal. Tuhan suruh buat je. Kenapa pula lelaki aurat dia lutut hingga pusat je, perempuan seluruh badan? Kenapa ada soal? Kalau nak jadi macam ibu Nabi Musa, tak soal. Dia tak soal. Bila dia tak soal, maka anak tu sampai ke istana Fir'aun. Akhir sekali Asiyah ambil jadikan anak angkat. Tak nak isap susu siapa-siapa, sehingga menyebabkan Asiyah terpaksa iklan kerja beri susu kepada anak bayi ni. Akhir sekali siapa dia yang dapat terima jawatan tu? Orang lain semua tak nak. Ibu dia. Mana ada ibu atas muka bumi ni bagi susu dapat gaji? Ada? Ada? Tak ada tak? Bagi susu kat anak dapat gaji? Tak ada. Yang dia ambil duit sebab beli Lactogen, Pediasure semua. Ustaz tahu memang pun apa-apa, anak saya dulu tak cukup zat makanan. Kemudian doktor suruh beli Pediasure. Waktu tu tengah belajar, ambil KPLI. Oh, pening, Pediasure mahal. Mahal semua Pediasure. Tak apalah, beli dah. Maknanya tak ada orang yang bagi susu ke anak yang mana dapat gaji kecuali ibu Nabi Musa. Kenapa? Sebab dia yakin. Itu iman dia kuat. Baik, kisah yang ke-6, Balqis tahu kan? Balqis ni dia raja negara Sabah. Yang mana
dia ini menerima kebenaran melalui dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Balqis. Baik, itu yang keenam. Baik. Yang ketujuh, kisah siapa yang ketujuh? Maryam. Maryam adalah satu contoh wanita solehah yang terlahir dari keluarga yang soleh. Maryam ni anak siapa? Anak Imran. Imran kahwin dengan siapa? Imran kahwin dengan mak Maryam, nama siapa? Mak sudah. Mak Maryam nama siapa? Mak Maryam nama Hannah. Sebab tu orang putih kan ramai nama H-A-N-N-A-H. Hannah tu waladat Maryam. Hannah lah yang melahirkan Maryam. Dia gini, Imran kahwin dengan Hannah. Bila Imran kahwin dengan Hannah, tak dapat anak. Tak dapat anak, dia pun bernazar. Dia bernazar. Nazar dia, kalau aku dapat anak, aku nak wakafkan anak ni di Masjidil Aqsa. Bila dia nak wakafkan anak di Masjidil Aqsa, tiba-tiba dapat anak perempuan. Dia harap anak lelaki, nak letak kat masjid. Sebab Imran, kalau zaman sekarang, Imran ini Pak Bilal. Pak Imam lah. Imran Pak Imam. Zakaria pengurusi masjid. Kalau zaman sekarang lah senang faham. Sebab Nabi Zakaria dia jaga haikal. Adapun nama Imran, dia imam kepada Masjidil Aqsa. Jadi Zakaria ni apa? Zakaria ni Nabi yang merupakan bapa saudara kepada Maryam. Dia buat saudara Maryam. Baik. Bila dia bernazar nak letakkan Maryam, nak letakkan anak ke di masjid, bila lahir sungguh anak, dia letak ke masjid. Jadi siapa nak jaga dia? Maka dia suruh bapa saudara dia Zakaria jaga. Maka Nabi Zakaria pun jaga dia. Tiba-tiba Nabi Zakaria masuk dalam bilik, tengok-tengok ada buah bukan pada musimnya. Tengok-tengok ada buah, tapi ini bukan musim buah ni. Menyebabkan terdetik dalam hati Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria kata, kalau Maryam dapat buah bukan pada musimnya, aku pun tidak mustahil untuk dapat anak bukan pada musimnya. Sebab Nabi Zakaria tak ada anak. Nabi Zakaria tak ada anak. Nabi Zakaria tak ada anak, dia pun doa dengan Allah. Waktu tu dia doa, dia beritahu kepada Allah Ta'ala bahawasanya aku ni sudah tua, rambut aku sudah beruban, aku sudah lemah. Wa kanat imraati aqira, isteri aku pun mandul. Macam mana dapat anak? Tapi aku doa juga sebab dapat ilham. Maryam dapat buah bukan pada musimnya, aku pun akan dapat anak bukan pada musimnya. Dia pun doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa Nabi Zakaria nak dapat anak, dia ada 3 doa dalam Quran. Pertama, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairur rahimin. Yang ketiga, fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Siapa tak ada anak, baca doa Nabi Zakaria. 3 doa ni, ulang banyak-banyak. Maka dapatlah anak. Nama siapa? Yahya. Nabi Zakaria dapat anak nama Yahya. Jadi nak cerita, Maryam anak kepada siapa? Anak kepada Hannah. Hannah melahirkan Maryam. Jadi ini Allah Ta'ala puji belaka ni kumpulan ni. Allah Ta'ala sebut, Innallaha astafa Adam. Allah Ta'ala pilih Nabi Adam. Wa Nuhan, pilih Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, pilih keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Keluarga Imran siapa? Imran, isteri dia Hannah, anak dia Maryam, cucu Imran nama Isa. Sepatutnya kita kenal lah keluarga-keluarga ni. Sebab keluarga ni pilihan Allah, tapi sayangnya kita tak kenal. Hannah kahwin dengan siapa tadi? Imran. Itu keluarga dia bagi keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran ni pula merupakan susu kandung dia, keluarga kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak dia Nabi Yusuf. Jadi kita kena tahulah isteri Nabi Yaqub, tak salah saya isteri dia seorang nama Rifqah. Bukan Rifqah. Tak salah saya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub isteri dia Rifqah. Dalam bahasa putih Rebecca.
Ni Rebecca ni budak-budak. Main. Jadi tengok cerita kita, tahu tengok cerita apa nama Rosalinda, petang-petang tu nama Rebecca, nama apa, tak tahu. Dia asal-usul tu dia ada tu. Rebecca tu Rifqah. Hannah tu Hannah. Mary tu Maria. Dia asal kan dia pun agama Samawi juga. Semua sudah dirosakkan. Jadi kita kena kenal benda-benda macam ni. Okey, itu kisahnya. Jadi Maryam disebut oleh Allah kisah dia. Dan kisah perempuan yang hebat juga disebut oleh Allah ialah kisah Aisyah yang merupakan anak kepada Abu Bakar Siddiq, isteri Rasulullah SAW, dengan kesabarannya dan keteguhannya bertawakal kepada Allah dalam menghadapi fitnah dan ujian yang melanda rumah tangga yang disebarkan oleh kaum munafik pada waktu itu. Itu dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 14, cerita hadithul ifki. Allah turunkan ayat 11 hingga 14 nak menyatakan Aisyah ni sebenarnya bebas dari tuduhan zina. Tuduhan zina bila balik daripada berperang. Nabi SAW kalau dia nak berperang, dia akan undi siapa yang akan pergi dengan dia. Tiba-tiba giliran Aisyah. Bila balik, Aisyah ni dia seorang berbadan genik. Aisyah. Jadi oleh kerana dia isteri Rasulullah SAW, dia dibawa macam Puteri Halipu, bawa atas. Bawa macam itulah. Jadi orang bawa dia. Berhenti tengah jalan sebab Aisyah nak qada hajat. Aisyah qada hajat, Aisyah keluar qada hajat, datang semula. Bila nak naik, nampak hilang dia punya kalung. Bila hilang dia punya rantai, Aisyah turun semula. Oh, nak bagi tahu badan Aisyah genit kecil ni, sampai orang angkat tu, empat orang angkat ni ingatkan Aisyah naik, tapi sebenarnya Aisyah turun, dia tak sedar. Ni dah bagi tahu slimnya. Jadi slim-slim ni Aisyah lah. Sebab itulah orang beli sangat Dr. Rosmi tu nak ikut sunnah Aisyah. Kali dah tak tahulah. Jadi dia slim kan, dia betul, dia cari. Orang dah pergi dah. Bila orang dah pergi, jadi dia balik-balik tengok, tak ada boleh tunggu situ. Dia ada seorang pula sahabat yang balik perang lewat. Sahabat saya lupa nama. Sahabat ni lah, apa nama dia? Safwan Safwan ni lah yang bawa dia. Yang bawa dia sampai sana. Bila macam tu difitnah lah. Orang munafik fitnah kata Aisyah sudah curang dengan Nabi Muhammad SAW, menyebabkan dia dia bercinta dengan Safwan. Sepak SMS lah waktu tu. Bising dah kota Madinah apa semua. Aisyah datang jumpa Rasulullah SAW. Orang sepak fitnah menyebabkan Aisyah tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Nangis-nangis Aisyah dengan Abu Bakar Siddiq. Sampai di sini dah kalau kita baca sejarah, sampai Rasulullah SAW panggil sahabat-sahabat besar, antaranya Sayyidina Ali. Panggil Sayyidina Ali. Itulah yang berlaku sedikit konflik antara Aisyah dengan Sayyidina Ali, sampai berlarutan zaman Khalifah Sayyidina Ali. Kan dia berperang dengan Aisyah ketika Muawiyah. Aisyah Ali kata, sebab Rasulullah tanya nak cerai ke tak nak cerai, antara yang bagi pandangan suruh cerai adalah Sayyidina Ali. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, maka Aisyah memang sudah tidak bersalah. Jadi sahabat dia tu diabadikan dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 11 hingga 14. Jadi kita ini kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah yang baik-baik, kisah orang baik. Kisah orang tak baik pun ada juga dalam Al-Quran. Orang perempuan tak baik, contoh isteri Nabi Nuh, lagi isteri Nabi Lut, isteri Abu Lahab. Tu cerita tu. Jadi kita ni kalau baca Quran kena tahulah yang sesuai dengan kisah-kisah yang telah dikisahkan oleh Allah kepada kita. Baik. Jadi baru habis cerita Quran dan wanita, tak masuk lagi iman tu. Baik, contoh keimanan. Wa daraballahu mathala lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah Taala berikan contoh kepada orang beriman, antaranya isteri kepada Firaun. Yang mana isteri kepada Firaun ni, idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, yang dia berdoa, wahai Tuhanku, kurniakan, binakan kepadaku di sisi kamu satu mahligai dalam syurga. Wa najjini, dan selamatkan daku, min Fir'aun, daripada Fir'aun, wa amalihi, dan kerja buruk dia, wa najjini, dan selamatkan daku, minal qaumil zalimin, daripada orang zalim. Itu seorang isteri Fir'aun. Yang kedua, wa Maryam,
Maryam ibnata Imran, anak perempuan Imran, allati ahsanat farjaha, yang jaga maruah dia, fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan pada diri Maryam itu daripada roh kami, iaitu siapa dia? Nabi Isa. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam itu telah beriman dengan kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu merupakan orang yang banyak amal ibadatnya. Jadi dua orang contoh keimanan. Yang tak beriman pula Nabi Nuh dan orang kafir pula. Diberikan perumpamaan kepada yang kafir pula, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Allah Taala beritahu, kanata, adalah kedua-duanya, tahta abdaini, berada di bawah sediaan dua orang hamba-Ku, min ibadina salihin, yang soleh-soleh. Siapa dia? Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tetapi kedua-dua mereka mengkhianati dua-dua nabi tersebut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka Allah Taala tidak berhajat langsung kepada kedua-dua ini. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada kedua-dua ini, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang yang masuk. Walaupun dia isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, tapi kalau tak baik, neraka jugalah tempatnya. Walaupun dia isteri Fir'aun, tapi baik, maka syurgalah tempatnya. Ini contoh keimanan dan contoh kekufuran. Jadi sekarang kita nak cerita iman pula. Habis satu episod seterusnya, iman dalam Al-Quran. Jadi yang kita nak jadi ni, orang beriman macam mana? Okey, kita boleh tengok apakah ciri-ciri orang beriman yang ada dalam Al-Quran yang boleh kita ikut. Okey, ni ayat Al-Quran. Dia ada satu surah, nama dia surah Al-Mu'minun. Dia ada satu surah lagi, nama dia surah Al-Mu'min. Ada dua surah, satu Al-Mu'minun, satu Al-Mu'min. Apa beza? Al-Mu'min singular, Al-Mu'minun plural. Beza nama lah. Baik, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Mereka inilah yang mewarisi Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Siapa dia? Orang beriman. Yang ada berapa sifat? Ini sifat orang beriman. Yang pertama, khusyuk dalam solat. Payah belaka ni. Khusyuk dalam solat ni payah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata kalau nak khusyuk dalam solat, dia suruh faham makna. Tapi ada alim ulama pula sebut, dia kata nak dapat khusyuk dalam solat ni, dia kata bagi orang awam yang payah, dia kena ingat, kalau dia tak boleh faham bahasa Arab, dia kena ingat huruf yang dia baca tu pun kira dah ada di Islam. Contoh Allahu Akbar, bayang dalam hati dia alif lam lam ha, alif ka ba ra. Maknanya dia ada usaha ke arah itu. Ini Allahu Akbar terbayang pada dia JUSCO tadi. Yang tu dia. Okey, Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif lam ka ba ra. Ada bayang. Bismillahirrahmanirrahim, nampak bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nampak alhamdulillah. Jadi yang tu khusyuk tahap mula-mula. Kalau nak pergi tinggi sikit dia faham. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dah naik sikit. Itu antara cara dia dapat khusyuk dalam solat. Memang payah. Dan kalau boleh doa lah. Doa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah bagi pada aku khusyuk dalam solat. Ulama-ulama dulu kata, kalau kita dengar cerita, dia semayang tengah panas, dia rasa sejuk. Allahu Akbar, tengah pada pasir panas, dia dapat rasa sejuk. Kita semayang dalam sejuk, rasa panas. Sebab Allah tak bagi khusyuk kat kita. Jadi mintalah Allah Ta'ala bagi khusyuk kat kita. Yang kedua, menjauhi perkara sia-sia. Ustaz saya waktu saya belajar tu, dia kata perkara sia-sia ni apa? Mana-mana majlis yang tidak dimulai dengan Fatihah dan tidak ditutup dengan tasbih kafarah, tu sia-sia lagi. Kebanyakannya sia-sia. Tak mula dengan tasbih, tak mula dengan Fatihah, tidak akhir dengan tasbih kafarah. Tapi sekarang banyak sungguh kalau sia-sia. TV tu tak tahulah. Cerita Dilto Pagal Hay semalam.
Tahu lah dia. Cerita Dil tu Pagale Maduri Dixie dengan Shahrukh Khan dengan karisma kapur tu. Ustaz tengok kan? Cerita tu cerita saya tahun 99 kat Universiti Malaya. Cerita tu memang bising tu, orang kata sedap-sedap. Saya pun tengok lah. Zaman dulu tengok. Jadi tengok bila ada dalam TV semalam, Tengoklah sikit lah. Tengok cerita tu, ingat zaman-zaman tahun 99. Nak bagi tahu ramai mana orang tak pergi sembahyang asar. Sebab climax dia waktu orang asar. Waktu apa nama akhir sekali. Saya kata kat anak saya, pergi sembahyang surau tak boleh. Nanti Tuhan marah. Tapi waktu tu lah, waktu orang asar tu lah, waktu Maduri Dixie dengan Shahrukh Khan sedang climax cerita nak habis ni. Allahu Akbar, saya kata pergi sembahyang. Nak cerita bahawasanya Allah banyak perkara sia-sia. Habis Ustaz tengok juga tu. Ustaz tak tengok penuhnya, sikit-sikit je. Allahu Akbar. Bukan tengok penuh pun, membangkit nostalgia dulu. Sekurang-kurangnya saya dapat bagi tahu cerita tu macam mana. Baik. Tapi itulah cerita. Bayangkan, mula pukul 2. Saya tak tengok pukul 2 tu, saya tidur. Pukul 2 mula, pukul 5 habis, 3 jam. Relax je tengok. Cuba saya ceramah 3 jam, marah. Tengok benda sisi. Allahu Akbar. Itulah. Apa yang ramai mak dia tak? Saya pergi surau semalam, tak ramai. Nak banding pada hari lain. Tengok, tak ramai, tak sampai tu sesat. Surau semalam, surau saya. Tak ramai tu sesat. Mungkin apa nama, sibuk dengan Maduri Dixie. Allah tebuklah macam mana? Okey, baik. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga maruah. Dalam sukatan pelajaran tingkatan 2 ada bab menjaga maruah diri untuk tingkatan 2 pendidikan Islam. Salah satu perkara yang dia kata orang jaga maruah diri ialah orang yang tutup aurat. Benda ni sukatan pelajaran. Ngajar dah budak-budak sekolah tingkatan 2. Tingkatan 2 ni mesti tahu. Orang yang jaga maruah diri ialah orang yang tutup aurat. Orang tutup aurat tak ada maruah. Dalam buku di sekolah. Buku teks tingkatan apa? Tingkatan 2. Ustaz tak bagi tahu. Dah bagi tahu dah. Tapi letih ustaz bagi tahu kat sekolah, kat rumah mak dia tak marah. Ni peluang saya bagi tahu kepada mak-mak. Tu seronok sangat datang ceramah ni, kenapa? Nak bagi tahu kepada mak-mak. Kesian ke ustaz. Ustaz bagi tahu kat sekolah, dia punya sukatan orang tak tutup aurat, tak ada maruah. Tak ada maruah diri. Habis kat rumah dia tak tutup sebab mak dia tak belajar sukatan tingkatan 2. Jadi saya tolong bagi tahu. Jadi kalau adalah anak tak nak tutup aurat, bagi tahu, sukatan tingkatan 2 menjaga maruah diri. Orang tak tutup aurat, tak ada maruah. Siapa bagi tahu? Mak tahulah. Buku teks tingkatan 2 mak belajar juga dulu. Tanya tajuk seterusnya tak tahulah. Tu nak bagi tahu. Buku teks tingkatan 2, tajuk tu menjaga maruah diri. Tolong bagi tahu. Yang dah tingkatan 2 cantik dah. Sukatan tu dia buat tingkatan 2. Tingkatan 2 tu orang baru-baru mula balik. Kan? Jadi harap-harapnya tolonglah ustaz-ustaz, cikgu-cikgu kat sekolah ni. Jadi ada pelajar saya yang saya tangkap di surau pakai seluar pendek naik motosikal dengan lelaki perempuan. Saya tengok macam saya panggil, saya marah ni kat surau, kat dalam kawasan surau saya. Besoknya dia pergi jumpa seorang cikgu sekolah saya. Ustaz tu marah saya. Kenapa dia marah saya? Sedangkan saya kat sekolah saya pakai baik, uniform lengkap. Kat luar je ustaz, kat sekolah je ustaz je. Dia kata tak boleh tegur saya kat saya. Saya kepada seorang cikgu perempuan. Cikgu perempuan tu cerita kat saya. Nak cerita dia rasa tak berdosa. Sebab apa? Sebab buat kat luar. Sebab apa? Sebab mak dia tak payah. Betul tak? Jadi saya pun jawab balik. Jadi Allah ni ada kat sekolah je kan? Tak jawab. Allah ada kat sekolah. Kat rumah Allah tak ada. Sama juga orang tak tutup aurat. Sembahyang tutup aurat. Sembahyang aurat cukup tutup. Sebab apa? Sebab Allah ada kat depan. Dia pergi jasku tak tutup. Sebab apa? Allah tak ada kat jasku. Itu kan? Itulah nak cerita. Tak faham. Seterusnya menjaga amanah. Amanah ni amanah Allah Ta'ala bagi kepada kita, amanah banyak.
dapat anak-anak amanah, dapat harta-harta amanah, dapat suami-suami amanah, semua amanah yang Allah Ta'ala amanahkan supaya kita jaga baik-baik. Yang seterusnya menepati janji. Patut ceramah datang 9.30, 9.40 baru sampai. Ustaz lah. Tunggu ustaz apa. Okey, menjaga solat. Ni mukmin ni, jaga solat. Jaga solat ni maksud dia, masuk waktu dia semayang, dia tanya waktu bukan kerana waktu nak habis. Dia tanya waktu nak semayang sebab awal waktu. Ni biasa kita pukul berapa dah? Pukul berapa? Pukul 4.30. Oh, asar ada lagi. Dia tanya, Zuhur ada lagi. Orang tanya, oh 4.30. Oh, nak masuk asar dah. Dia sedia nak semayang. Tu awal waktu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala larang, fawailun lil musallin, dan neraka willah bagi orang yang semayang. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai daripada semayang. Ulama tafsir Ibnu Abbas, dia tafsir ayat ni, dia kata alladzina yuakhiruna awqata salatihim, itu orang yang melewatkan semayang dia. Orang semayang tapi lewat. Masuk mana? Masuk neraka wail. Neraka wail qa'run fi jahannam. Neraka wail ni satu lubang. Satu riwayat lagi dia kata ghayya fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya ni orang tak semayang. Orang tak semayang dia akan jumpa ghayya. Ghayya iaitu satu lubang daripada lembah di neraka, yang mana kalau baling pada hari ni 70 tahun baru sampai bawah. Itu balasan orang tak semayang. Orang tak semayang. Orang lewat masuk neraka wail. Orang tak semayang masuk neraka saqar dengan masuk neraka ghayya. Ghayya tu ghayyun. Berdasarkan ayat Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dia akan jumpa ghayya. Ulama tafsir kata ghayya ini maksud dia ada dua. Satu maksud dia sesat. Orang tak semayang, dia akan hidup dia tak betul, tak mana-mana dia buat sebab tak semayang. Satu lagi maksud ghayya, neraka yang mana baling batu pada hari ni 70 tahun baru sampai bawah. Tu orang tak semayang. Jadi jagalah semayang anak-anak kita. Anak-anak ni kalau kita ajar semayang, dia minat semayang. Dia minat semayang kalau kita ajar daripada kecil lagi. Dan Allah Ta'ala akan bantu kita, tuan-tuan, insya-Allah. Anak saya, anak lelaki saya ajar dia, kalau nak apa-apa semayang ajar. Ajar dia. Lepas tu baru ni dia lari. Dia lari, dia dikejar oleh anjing dekat rumah tu. Dia lari jatuh, luka. Bila luka, dia balik nangis-nangis. Luka anjing tu dia kejar dia. Malam ni abang lu nak sembahyang hajat, nak suruh mati anjing. Mana dia percaya sungguh sembahyang hajat. Lepas tu sembahyang sungguh, tak mati-mati dia. Dia datang jumpa saya. Bapa kata sembahyang hajat Allah terima, tu tak mati lagi anjing tu. Langsung dah jawab macam mana. Nanti juga dia dibawa. Saya kata jangan bimbang, satu hari nanti Allah Ta'ala akan matikan nanti. Bila? Tak tahu, semayang lagi aja. Lepas tu dia kaki dia pendek sebelah. Anak saya dia cedera, cacat sikit. Kaki dia pendek sebelah. Jadi kalau dia lari memang tak laju lah. Tapi baru ni dia lari, waktu latihan dia dapat nombor 3. Balik rumah nak tidur dah, tiba-tiba dia bangun sembahyang. Isteri saya tanya, kenapa sembahyang? Sembahyang hajat, besok nak lari. Nak lari pun sembahyang hajat lagi. Dia pun sembahyang hajat. Dia nak cerita ni Allah Ta'ala bantu. Sudah sembahyang hajat siap semua tu, besok ni belum lagi. Boleh nombor 1. Balik jumpa saya dekat kamar dia. Mama, abang lo boleh nombor 1. Mama dia nangis pun ada, tahu pun ada. Lepas tu saya balik, dia cerita kat saya. Saya kata Allah Ta'ala sayang sungguh kat kita. Dia makbulkan doa. Jadi percayalah sembahyang hajat. Dia sembahyang lah. Kata awak sembahyang hajat, maknanya kalau sembahyang hajat dia boleh buat sembahyang waktu. InsyaAllah, mudah lah bagi dia. Jadi kita kena ajar sembahyang. Kita bagi tahu sembahyang kan. InsyaAllah. Anak-anak pun gitu, suruh sembahyang hajat. Ini dekat Perisa je sembahyang hajat. Anak saya melampau, anjing mati pun sembahyang. Tapi tak apa lah. Itu cara kita didik dia. Jadi adik dia perempuan, adik dia pun sembahyang hajat juga. Ada apa pun sembahyang hajat. Tak
tak apalah, sudah sembahyang syak, sembahyang je. Tapi masalah tu yang si adik ni, bila mama dia ajar Quran, baca kerja, boleh berhenti dah ni. Kenapa? Tadi sembahyang ajak dah. Jadi Quran baca sikit sudah. Sudah tak. Kau anak yang kedua pula. Jadi ketawa, seronok ada anak. Seronoklah ada anak. Jadi banyak benda yang itu. Apa nama? Yang dapat betul lah, ada anak tu boleh mendekatkan hubungan suami isteri. Betul lah, kita tahu dengan anak-anak macam tu. Baik, jadi suruhlah sembahyang, ya, jagalah sembahyang insya-Allah. Sebab tu kadang-kadang kan kita fikir sendiri, kadang macam saya Pak Imam tak, imam, tapi ada waktu-waktu yang memang tak jaga betul sembahyang. Kadang-kadang kita dah kunci jam, Allah tak bagi sedar tu. Tiba-tiba bangun, Allah. Tak apalah sembahyang dengan isteri dengan anak-anak. Dia ada juga waktu yang Allah Ta'ala suruh sembahyang dengan isteri dan anak-anak. Padahal Pak Imam. Jadi kita pun sedar tu, Allah pergi masjid, macam mana aku Pak Imam pergi masjid. Tiba-tiba ingat Allah Ta'ala bagi keluar. Mana masa aku nak sembahyang dengan isteri dan anak aku, nak ajar cara sembahyang kalau aku tak baca. Kalau Allah tak baca. Dia Allah takdirkan sebegitu, kita pun sembahyanglah dengan isteri dan anak. Maknanya ada yang Allah Ta'ala waktu-waktu yang Allah suruh kita sembahyang dengan isteri dan anak. Baik. Tu satu dalam surah Al-Mu'minun. Di surah Taubah. Surah Taubah sifat, tambah lagi sifat orang beriman dalam surah Taubah. Sifat orang beriman dalam surah Taubah Allah Ta'ala sebut At-Taibun At-Taibun Al-Abidun Al-Hamidun As-Saihun Al-Raki'un As-Sajidun الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين di surah Taubah. Apa dia? Ayat 112. Orang ahli syurga, orang beriman, sifat dia pertama at-taibun, rajin taubat. Taubat satu. Yang kedua, at-taibun al-abidun, orang ikhlas ibadat. Yang ketiga, Al-Hamidun, orang puji Allah setiap ketika. Memanglah Islam ajar kita puji Allah. Semua puji. Lepas makan, Alhamdulillah. Keluar tandas, Alhamdulillah. Nak pakai baju, Bismillah. Buka baju, Alhamdulillah. Apa lagi? Itulah kerja kita, puji Allah. Kemudian As-Saihun, orang yang berpuasa. Ulama tafsir kata puasa. Ar-Raki'un, orang banyak rukuk. As-Sajidun, orang banyak sujud. Sembahyang ni. Al-Amiruna bil ma'ruf, orang menyuruh orang lain buat ma'ruf. An-Nahuna 'anil munkar, orang yang mencegah munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan orang yang menegakkan kebenaran, iaitu menjaga sempadan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia orang-orang beriman yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Jadi orang bertaubat.